in the house masuk. Saya nak minta awak share kita punya live ni boleh share je. Lepas tu delete lah. Share lah, share Tap. Tap banyak kali, korang tap setap. Korang tap setap. Kita akan start. Kita ada empat dia beradik kat sini. Waalaikumsalam Zahira, Wariza. Sir, Rocky tak ada ke hari ni? Rocky pergi beraya. Saya pergi hantar Rocky beraya dekat rumah-rumah jiran supaya dapatlah sikit duit raya. Cover up cost balik kampung. Kita ada Lee in the house, we got Irene. Spiderman mana sir? Mana ada Spiderman? Itu Superman lah last time, tu physics. My name is Sir Haziq. Salah orang ni. Kita ada Oli in the house. What is up? Korang baru balik pada sekolah kan? Koko. So, Rocky punya baju raya warna apa sir? Saya lupa belikan baju raya Rocky. So, alamak. Tapi nanti saya bawa Rocky Nanti saya bawa Rocky dengan Rokia. Tak start lagi Koko. Tak ada Koko. Esok baru Koko. Hari ni bukan hari Rabu ke? Bukankah hari Rabu? Zen Red Cat. Awak form 5. Nan. Bukan ke hari Rabu Koko? Dia tukar hari Khamis Koko 2 hari. So maknanya kalau Ko 1 hari. Kalau Ko 3 hari lah sampai Jumaat. Rabu, Khamis, Jumaat. So korang cuma Koko je lah, 2 hari je lah. Rabu, Khamis. Saya tahu. So maknanya Koko korang hari Rabu dan Khamis. 2 hari. Maknanya zaman saya dulu hari Rabu, zaman saya bukan Koko lah, ada Ko sahajalah. Okay. Baru faham? Chapter berapa hari ini? Kita akan masuk chapter 2.1. 2.3. 2.3 atomic structure. Struktur atom. Nota akan diberi, jawapan akan diberi. Basically nota tu ada dalam jawapan nanti lah. So korang tak perlu print apa-apa dulu. Nanti saya akan upload dalam jawapan lah. Awak boleh download dalam apps MC Plus nanti. Boleh Tapi kepada siapa yang tak ada apps MC Plus, awak boleh screenshot. Saya akan bagi laluan untuk awak screenshot nanti. Dan kita akan buka laluan untuk Q&A. So kalau form 5, notes dapat kat mana? Kalau form 5 nanti saya tanya balik lah macam mana. Kalau form 5 nanti saya cuba masukkan dalam nota back on track nanti. Awak ingatkan saya. Boleh tak? Siapa yang form 5 kat sini? Saya faham. Kalau tak dapat nota dalam apps MC Plus, sebab dia bagi form 4 saja betul, saya cuba masukkan dalam form 5 punya. Kalau tak dapat masuk form 5, saya masukkan dalam kita punya back on track punya sesi. Sesi back on track tu. So kalau nak login apps MC Plus tu kena bayar ke? Login tak silap saya tak pasti. Saya tak kot kan. Registration dia subscription je lah. Dia ada subscription saja. Ya, kan masuk semua orang. Okey, bahagian apps ni awak kena tanya dekat MC Plus kita ada troopers kat situ, korang boleh tanya situ. Dia bukan robot. Dia bukan AI, dia bukan robot. So maknanya untuk awak register apps MC Plus is free of charge sahaja. Tapi kalau MC minus, yang tu kena bayar. MC Plus tak bayar. Okay. Tap the screen. Tap the screen. Masuk. Thanks kepada siapa yang share. Saya nak start dah ni. Kita nak mula dah. Setakat ni boleh tak saya minta korang, kalau boleh share dalam nak berapa nombor? Dah laju dah tu. 20. Kita start 20 dulu boleh? Kita start 20 Thank you Oli paling banyak lah. Oli top share sekarang. Oli, thank you so much. Kita ada Biha, thank you very much for sharing it. Syah, thank you very much for share. Yang ni ada gambar best, tak pasti. Tak nampak ke saya? Saya nak bagi. Lepas kelas nanti So esok ada test hafal formula cation and ion. Tak apa. Kita akan buat yang tu nanti. Okay, thank you Oli. Kita ada 37. Oli je dah berapa dah? Saya rasa Oli dah 80% daripada share ni. Amni Balkis, thank you for the share. 10 kawan dia share kat situ. Kita ada kucing ayon dengan bawang ayon. Kenapa tu kucing ayon bawang ayon tu? Kan masuk. Cat ayon dengan anion. Faham. Onion dengan cat. Faham. Kucing ayon. I see. Kan masuk. Okay. Thank you, McD's final employee. Yeah, thank you very much. Thank you, Sarah, for the share. Thank you, Bunny. Saya tak tahu dia punya... selamat petang. Petang dah, Thank you, Oli, so much. Kita ada YZ,
YZ, thanks for the share. Zuma Zuri. Okay, I think kita dah boleh start dah sebab dah 70 share kat sini dan I think 132. Keep on tapping the screen. Tap. Macam sekali lagi saya nak beritahu, hari ini, sesi hari ini, jawapan akan diberi dekat awak dalam apps MC Plus. So I think korang download je lah apps MC Plus tu. Free je kan? Cuma subscription sahajalah. Saya nak teruskan dengan hari ini iaitu kita masuk 2.3 struktur atom. Kita akan masuk atom, molekul, ion. Kita akan tengok dalam atom tu ada apa. Jom. Let's go. Let's go in 3, in 2, in 1. Boom. Let's go. Chapter 2.3 dan kita sentuh sikit je berkenaan dengan chapter 2.1. Apa kata kita masuk 2.1 dahulu Baik, awak tengok jadual berkala unsur. Ada tak awak diberi tugasan untuk hafal jadual berkala unsur ini? Must you memorize this one? Baik, saya nak beritahu saja, dalam SPM tak perlu awak hafal benda ni, tapi elok untuk awak kenal. Tak perlu sekali lagi untuk awak hafal dia. Sebab ada tak dia hafal awak? Tak, dia tak hafal awak, so awak jangan hafal dia. Dan the next part kat sini ialah, kita kena faham, dalam kimia ada perkataan apa? There is a thing what we call as zarah. Ini dipanggil sebagai particles. Dan ada, nanti saya akan upload dalam jawapan ni. Ada satu lagi, iaitu ada kita panggil sebagai bahan. We're going to talk about bahan. Ini bab 2.1 kita baru masuk kat sini. Kita recap sedikit sahaja on bab 2.1, substance ataupun bahan. And the next part kat sini ialah kita ada satu lagi, keadaan jirim. Awak bagi tahu sir, agak-agaknya lah salah tak apa. Apa maksud, apakah kategori yang ada dalam keadaan jirim, or we call in English states of matter. Ada 3. Lepas tu bahan ada 3. Okay, kita ada mula dengan zarah dulu. Let's talk about zarah particles dahulu. Okay, baik tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak. Dalam zarah ada 3 benda. 3 benda ini, benda ni paling kecil dan tak boleh dipotong lagi dah. You can't cut it anymore. Indivisible we call it. Bukan invisible, indivisible, tak dipotong. Dari 3 iaitu AMI. Yes, you are right. Power, atom, molekul dan juga ion. Saya akan tulis AMI. Form 1, Form 2, Form 3 ada belajar, betul? So, atom ini berapa berbola? Maknanya ada tak dia gabung dengan berbola-berbola lain? Tak. So, like that. Dia berbola-berbola saja. Then, the next one is molecule. Saya akan tulis dalam English Dan last but not least iaitu ion yang ada charge. There you go. Kita ada atom, molekul dan juga ion. So, molekul ni dia berapa berbola? Awak akan bayangkan 2 berbola. Ataupun 2 berbola. Baik, tuan-tuan, puan-puan, abang kakak, saya nak tanya awak. Ni 2 berbola molekul, 2 berbola molekul. Apa yang membezakan 2 berbola ini? One more time. Ini molekul sebab dia 2 berbola ataupun atom gabung dengan atom. Gabung, berpadu. It is bonded chemically. Secara kimia, berpadu secara kimia. Yang ini pun atom berpadu secara kimia. Tapi apa yang membezakan molekul atas dengan yang bawah? Warnanya. Ya, betul. Maka kita akan cakap dia diperbuat daripada bahan yang berbeza. The different type of substance. Kita masuk pada substance dulu, baru saya terangkan pasal ion. Kita masuk kat substance dulu. Substance ni kita ada 3 juga. Apakah 3 itu? Sebab ni, maknanya kalau awak cakap pasal zarah, awak ingat berbola. So when you talk about bahan, awak bayangkan dia ada main dengan warna. Or the type of colours that you can imagine right there. Jadi ada 3, apakah 3 itu? Ya, unsur. Kita ada unsur kat sini. We got element. Dan kita ada sebatian. We got a compound. Bukan sefatian Sefatian dekat AdMaths. And last but not least, kita ada C stands for campuran. Or we call as mixture. Benda ni is very basic in chemistry. Awak kena tahu benda ni dulu. Cuma kita kena tahu, macam tadi tu ada 2 bahan. Tadi saya tampak dalam komen ramai cakap unsur yang berlainan. Yes, you are right. Tetapi kalau boleh cakaplah diperbuat daripada atom berlainan. Jadi soalan saya sekarang, yang ni berapa warna? 1 warna, betul. So for now, kat sini unsur elemen ini 1 warna. Yang ni tengok, berapa warna kat sini? 1 warna. Yang ni berapa warna kat sini?
Yang kat sini masih satu warna, maknanya satu jenis atom. Jadi kalau saya tulis kat ni sebatian, boleh tak saya buat macam ini saja? Can I just draw one color sahaja, satu jenis atom? Diperbuat oleh satu jenis atom? Tak boleh. Sebatian kena diperbuat daripada dua atau lebih jenis atom. Two or more type of atoms. Yang ni minimum dia lah. 2. 3 boleh juga. Berdebim, berdebim, berdebum. Janji dia berlainan bahan ataupun berlainan unsur. Different element. Atau different type of atom. Dan kita ada campuran mixture. Okay, kita go for ion dahulu. Ion kita ada charge positif and negatif. Apa beza molekul dan juga ion? Sebab kalau saya nak lukis ion, dia ada cation, kucing ion, dan juga kita ada anion. Bukan bawang, bukan onion. Kita ada charge positif and negatif, cation, anion ini. Jadi apa beza molekul and ion? Molekul ni berbola tu, atom tu diperbuat daripada apa? So if you were to recap or revise back again, dua berbola ini mesti non-metal and non-metal. Yes, you are right. So untuk molekul, bukan logam dan bukan logam. Non-metal and non-metal. Tapi untuk ion, bezanya ialah logam dan juga bukan logam. Ini antara yang membezakan molekul dan juga ion. Oh, okay, let's go for the next one, jom. Let's go for the next one. Jadi kita tengok pada unsur pula dan sebatian. Okay, maknanya unsur sebatian ini, kita akan tengok dia punya simbol. So, simbol, okay. Dalam kimia banyak, hampir semua dalam bentuk unsur, as element. Dan kalau kita nak bayangkan, untuk sebatian pun banyak juga. Tetapi, kalau kita nak bayangkan, molekul tapi dia unsur. Now, let's go talk about molekul yang unsur. Sebab molekul ni dia sedikit, orang cakap, mengelirukan. Molekul, kita ada molekul yang satu warna, unsur. Element. Molekul kita ada yang what we call as sebatian, a compound. Cuma dalam SPM, molekul dalam bentuk unsur yang satu warna dia ada beberapa sahaja. Yang ni awak boleh salinlah. Okey, sebagai satu contoh. Untuk atom macam-macam ada. Contoh natrium, kalium. Tapi siapa tahu apakah molekul dalam bentuk unsur? Sebab kalau saya tulis H2O, dia ada lebih daripada dua jenis bahan. Dan more than one type of substance. Lebih dari satu jenis bahan ataupun dua color minimum. Air tak boleh dalam air ialah molekul. Yes, you are right. Tapi sebatian. Jadi apa contoh unsur dan dia molekul? Sebab kalau atom senang. Atom hampir semua. Kan? Oksigen. Yes, you are right. Awak cakap oksigen. Lagi, cuba teka lagi. Apa lagi? Salah tak apa. So, you would say mungkin hydrogen, H2. Yang ni contoh-contoh dia. Apa lagi? Nitrogen. Ni pada suhu bilik boleh bentuk unsur. One type of atom. Dan dia together. Kalau awak cakap CO2, betul tak kalau saya tulis sini CO2? Now, if you look back ke sini, betul lah dia molekul. You are right. Ini ialah molekul. Tapi adakah dia unsur? That is the question. One more time, CO2. Berapa warna awak bayangkan? CO2. 2 je, betul tak? Kan? So, you go for bawah sini. Oh. Tapi CO2, kalau saya bayangkan, bukankah ada 3? 3 itulah 3 berbola, which is molecule. Maknanya kalau saya buat macam ni, O, sini C. Yang ini molekul. You are right. Tapi 2 warna atau 2 more than one color, sebatian. Jadi apa lagi contoh-contoh unsur? Saya nak minta awak salin benda ni dulu. Nanti kalau tak sempat tak apa. Saya minta awak perhatikan depan dulu. Awak tulis hyphene. Sekali lagi, awak ingat apa? Hyphene. Ataupun phone high pun boleh juga. Mana-mana tak kisahlah. Hyphene. What does hyphene means? Maknanya, hydrogen must be in diatom, H2. Iodine must be I2. Fluorine F2, oksigen O2, nitrogen O2. Maknanya benda ni ada kat mana? Jadual berkala unsur, if you look back, your periodic table of element ada dekat sini. H, I dekat bawah situ. I,
Nampak tak? And then kita ada phone. Phone kat sini, F-O-N. Yang ini semua boleh bentuk duiatom. Maknanya dia molekul dalam bentuk unsur. Alright. Dan selain daripada hyphen ni, awak nampak ada dua situ kan? Dia pun cover juga Cl dan juga Br. So maknanya in between phone itu dan juga I, awak boleh letak hyphen dari tu akan ada Cl2 dan juga Br2. Ini je dalam kimia, dalam SPM, molekul dalam bentuk unsur, element. Oh, yang lain semua biasanya dalam orang cakap atom dan juga ataupun orang cakap dia molekul sebatian. So ramai orang confused pasal isotop. Nanti kita akan terangkan pasal isotop. This is not isotop. Ini bukan isotop. So inilah yang kita nak terangkan berkenaan dengan 2.1 sahaja. That's it. Nothing much on 2.1. Saya tak nak tekankan 2.1 sebab saya nak tekankan 2.3 sebenarnya. Dekat sekolah korang semua dekat 2.3, betul? So saya nak masuk 2.3 sekarang, boleh tak? Boleh Nanti saya buka lalon untuk Q&A. Baik. Ready guys semua orang Dan selepas 2.3 saya akan sentuh isotop sikit je. Boleh tak? Kita masuk 2.3 sebab 2.3 is very important, sangat-sangat penting sebab dalam soalan trial hampir semua section A dan juga section B akan keluar 2.3 ni. Ada soalan 2.3 dekat section A dan section B, especially section A lah yang memakan dalam 60 markah 60 marks over there. Okay, baik. Tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, we're going to go for 2.3. Jadi sekarang saya nak awak perhatikan jadual berkala unsur, your periodic table of element. Dan saya akan highlightkan dekat sini. Saya akan highlightkan dekat sini. There you go. Sekejap, dia lagging sikit. Okay, saya nak minta semua orang, macam biasa, kita punya drill. Kita punya drill. Tarik nafas. Nanti saya akan bagi awak screenshot, jangan risau. Tarik nafas. Dah? Okay, sekarang saya nak minta awak hold dulu. Dah, sekarang saya nak minta awak tengok oksigen ni. Saya nak tengok awak perhatikan oksigen ni. Okay, oksigen ni berapa berbola? Now, if I were to ask you again, at room temperature, pada suhu bilik, dia O ke, dia O2 ke, dia O3 ke, dia O4? Dia ada dalam hyphen tadi. Now, if you remember, siapa yang baru join, cuba tengok sini, kita ada hyphen itu. So, kalau awak tengah ambil oksigen pada suhu bilik at room temperature, dia dalam bentuk, yes, you are right, O2. Dalam bentuk O2. Jadi sekarang saya nak awak asingkan O2 tu. Secara fizikal tak boleh lah, tapi kita bayangkan macam ni. Secara fizikal tak boleh, tapi kita bayangkan. So sekarang saya nak awak perhatikan oksigen atom sahaja. Nah, sekarang dalam oksigen atom tu, awak tengok dalam tu ada berapa charge positif. Sebab dalam tu ada charge positif, dipanggil proton, charge negatif, elektron, dan yang neutral panggil apa? Neutron, betul? Jadi, saya nak minta awak perhatikan dalam tu ada berapa charge positif. Cuba teka. Belakang, jawapan ada dekat belakang. Korang mesti dekat sekolah dah buat benda ni, betul? Tengok oksigen. Tengok. Ya. Awak akan ada 8 charge positif right over there. 8. Oh, okey, sekarang saya nak minta awak perhatikan, ada tak awak nampak tengah-tengah tu ada berapa charge positif dan neutral? Ataupun how many proton and neutron inside there. Dalam tu, tengah tu, kan, ada berapa charge positif dan neutron. Proton and neutron. Awak akan cakap 16. Ya. Dan dia akan ada berapa charge negatif. Sebab charge positif dia ada 8. Dia ada 8 positively charged subparticles. 8 proton. Jadi, how many electrons? Berapa elektron di situ? Awak cakap 8 juga. Betul ke, Sir? Ya. So, maknanya untuk kita nak bayangkan atom oksigen ini, awak akan ada dipanggil sebagai proton ada 8. 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4, kita ada 5, 6, 7, 8. The moment awak tambah satu lagi proton, apa akan jadi? If I add one more proton dalam ni, dia tak akan jadi oksigen, dia akan jadi apa? Cuba teka. Siapa betul nak bagi dia oksigen? Now, if I were to add one more positively charged ataupun saya masukkan proton dalam tu, dia tak akan jadi oksigen dah.
dia akan ada 9 proton. Apa benda, bahan apa yang ada 9 proton? Tell me right now. Bahan apa, what substance that has 9 proton? Dia tak jadi oksigen dah. Korang hirup tu jadi racun dah. Dia akan jadi fluorine. Faham tak? Nah, kalau sekeluarkan macam ini. Sekeluarkan tinggallah 7 proton saja. Dia tak jadi oksigen juga. Tapi awak tak kena racun lah sebab gas ni banyak dekat atmosfera. Accounts for more than 70%. Dia dah jadi nitrogen. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, proton ini memberi identity. It give the identity. Jadi, kita kena letak panggil sebagai piawai lah. Kan? So, dalam piawai ni, bentuk piawai, it will look like this. Nanti saya akan letakkan jawapan. So, contoh, kita ada oksigen tadi, betul? Dalam jadual berkala unsur, in your periodic table of element, it will look like this. 8, 16. Detail kita akan masuk chapter 3 and chapter 4. Tapi sekarang untuk 2.3, awak kena buat perwakilan piawai. Standard representation. Siapa sini dah masuk chapter 3, mesti tahu benda ni. Chapter 3. Yang di mana bawah ini ialah jisim atom relatif, betul? Tapi tak nak sentuh tu lah. Sikit je lah. Bab 3 best saya. Bab 3 best. Okay, let's go for bab 2 dulu. Okay, baik. Sekarang ni, cuba awak perhatikan yang kat sini. Okay. Dia punya, okay, kalau awak tengok sini, yang warna merah, proton. In real life ni bukanlah. Dalam real life, kita tahu warna proton tu tak ada warna. Ini warna, orang cakap warna hijau, yang ini neutral, which is neutron. Kita ada pen lah, P-E-N. Semua ini akan membentuk atom. Baik, tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, my question here is, apa yang ada satu proton sahaja? Go. Apa yang ada satu proton sahaja? Jadi saya akan jawabkan soalan itu. Sedekat bab berapa dalam kelas normal, saya akan jawabkan. Baik, satu proton, you have to look at this one. Jadual berkala unsur milik hidrogen. Itu je. So, maknanya satu proton ini milik hidrogen. Dan soalan seterusnya, awak dah tahu dia hidrogen. Cuma persoalannya, dia atom ke ion? How do we know whether it is atom or ion? Macam mana saya nak tahu? Cuba awak perhatikan. Positif dengan negatif dia sama tak? Satu positif, satu negatif. Sama. So, maknanya kalau neutral, yes, you are right. Dia dalam bentuk atom. Jadi untuk awak buat susunan elektron, atomic structure, ialah awak kena bagi tahu dalam itu sebenarnya ialah hidrogen. Bulatkan. Dan dia ada berapa elektron, awak kena letak elektron tu belah sini. Dia akan orbit. Dalam SPM, awak akan bayangkan elektron ni mengorbit, awak buat bulat macam tu. Menunjukkan elektron ini dia bergerak macam tu. Tapi awak tak payahlah gerakkan. Macam tu saja. Dan awak kena ingat, yes, thank you for notifying. Awak tak boleh letak hidrogen tu terapung. Awak tak boleh letak hidrogen terapung. Awak kena letak hidrogen tu dalam bentuk dalam nukleus. Okey, baik. Sekarang saya nak awak perhatikan struktur atom pula. Macam mana nak lukis struktur atom? Nah, untuk susunan elektron very straightforward, kita tahu dia hidrogen. Struktur atom awak bagi tahu ada satu proton. Ada neutron tak? Is there a neutron kat sini? Tak ada, betul? Tak ada. So this awak tulis ini kosong neutron dan awak bulatkan. Dan berapa elektron awak tulis dot situ. 1. Dot boleh, cross boleh. Tu je. Tak payah perfect circle lah. So that is easy. Baik, let's go for the next one, jom. Tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, sekarang cuba awak perhatikan. Ini atom ke ini ion? Go. Sebab dia ada charge positif, dia tak ada charge negatif. Dia tak neutral. Dia tak neutral. Atom neutral. Dia tak neutral. So it is an ion. Kita faham ini ialah ion. Jadi kalau dalam bentuk struktur atomic structure, awak kena lukis dia hidrogen. Berapa charge positif? Awak akan buat macam ini. 1 charge positif. Sebab apa? Sebab dia ada lebihan proton. So one more time, kalau kat sini struktur atom, atomic structure ataupun ionic structure. Struktur ion, it will look like this. 1 proton, kosong neutron, bulatkan dan dia tidak ada charge positif. Sorry, dia tidak ada charge negatif, positif like that. Ion hydrogen.
Okay, let's go for, kita tengok perwakilan piawai pula. Dalam perwakilan piawai, awak tengok jadual berkala unsur, jebu, macam ni, 1-1. Ini menandakan dia ada berapa proton? 1 proton. Maka awak letak proton duduk belah bawah sini. Ini menandakan nukleon, kita akan masuk nanti in detail, awak letak macam tu. Tu saja. Dia terbalikkan saja. Berdebim, berdebum. Terbalikkan saja. Alright. So, ini maksud perwakilan piawai lah. Saya akan go for... So, awak tengok sekali lagi. So, yang ini, kita tengok yang ni pula. Kita tengok yang ni pula. Baik. Tuan-tuan, perempuan, abang, kakak, if you look back ke sini. Nampak tak? Apa yang ada 2 proton? Cuba tengok jadual berkala unsur. Apa yang ada 2 proton? What you guys think? Saya kena gerak-gerak sebab tak nampak sangat betul. Yang ada 2 proton ialah helium. Power korang. Helium. Power. So, maknanya kita tahu, ini ialah helium. We do know this is helium. Heat. Kan? Kita tahu dia helium. Dan persoalannya, dia atom ke dia ion? Look back. Persoalan dia atom ke dia ion? Salah. Should be here. Bawah sini. Dia atom ke dia ion? Sebab dia ada 2 charge positif, 2 charge negatif. So, you would say ini ialah atom. Oh. Clear? Okay. The next one ialah cara kita nak lukis perwakilan piawai. Awak tengok jadual berkala unsur. Helium tu, atas tu dia tulis 2, bawah 4. So, perwakilan piawai terbalikkan saja. Jadi, sini saya letak apa? 4 ke 2? Go. Dia terbalikkan saja. Maknanya, dia macam ni. Berdebim, berdebum. So, sini letak apa? Sini bawah letak yes, you are right 2. Atas letak 4. Easy peasy, sui. Senang je, betul tak? Let's go for the next one, iaitu kita gerak kepada struktur elektron or electronic structure. Electronic structure ni, awak kena buat apa? Kalau kita ingat balik, saya kena buatkan bulat. Tapi dalam bulat tu tulis apa? Tulis unsur ke tulis proton, neutron? If I were to draw susunan elektron, electronic structure, saya kena lukis apa? Simbol unsur ke elemen, the symbol of element, ataupun proton, neutron? You would say unsur, elemen, helium dalam tu. Oh, settle. Dan awak boleh lukis dia punya elektron. Kali ini saya akan buat elektron cross 2. Jangan lupa orbitkan dia. Dan pastikan elektron awak dalam orbit itulah. Nak senang, nak selamatlah awak buat orbit dulu, baru awak buat macam ini. 1, 2. Baik. Let's go for the next one. Baca soalan nanti. Nanti saya akan buka laluan untuk Q&A. Boleh Okay, let's go for the next one. Jadi sekarang, untuk struktur atom, dalam ini, cuba awak perhatikan. Dia ada berapa proton? Dia ada 2 proton. Dan dia ada berapa neutron? 2 neutron juga, betul? So, 2 proton, 2 neutron. The next part ialah, dia ada berapa elektron? You will say 2 juga. Tetap 2. Berdebim, berdebum. Easy peasy, sop sui. Maka dengan ini saya buka laluan untuk Q&A. 10 senang, 1 like totally lost. Where you are right now, go. Saya buka laluan untuk Q&A. Go. Saya dah sampai bab mana dalam kelas? Saya dah sampai 3.3. Okey, kita akan buat lagi ion, jangan risau. Tadi saya terlepas pandang pasal soalan jumlah atom tu. Boleh tanya lagi tak soalan tu? Okey, saya boleh repeat tak helium? Boleh, saya repeat atom yang lain. Macam mana nak identify neutron? Atas lagi. Tengok atas lagi. Dia ada McDonald tu, dia ada McD. Sini ada McD. Okey, kalau jumlah number atom dalam elemen, ia dipanggil nukleus ke? Jumlah number tidak. Jumlah bilangan atom dalam elemen. No. Jumlah atom ini kita panggil biasanya dalam bentuk mole. Kita panggil sebagai mole. M-O-L-E. Chapter 3. Okey. Lagi soalan. So, macam mana nak identify neutron? Neutron ini, kita kena tengok what we call as daripada perwakilan piawai kita. Okey, baik. Sekarang ni, saya nak minta awak, ni saya jawab soalan awak sambil kita buat soalan. Awak perhatikan belakang ni. Okey. Okey, nota ni awak boleh dapat dalam FSMC Plus. Okey, one more time.
berapa neutron? Dia macam nombor IC. Korang tahu kan nombor IC korang ni, dia ada kod. Jap. 01 negeri mana? 01 negeri mana? Korang tahu tak IC korang yang tengah tu kan? 01 negeri mana? Johor. Kenapa Johor? Sebab huruf apa yang pertama sekali dalam negeri Malaysia? Ada tak negeri Malaysia start huruf A? Tak ada. B tak ada. C tak ada. D tak ada. E, F, G, H tak ada. Betul? And then you have J. J satu lah. Ya, geng Johor nombor 1. Kan? Yang 02, negeri mana lepas J? H-I-J-K. K ada Kedah, Kelantan. K-E-D ke K-E-L? Siapa menang? K-E-D, Kedah. Then 03 should be Siak kita, Kelantan. So, dia ada kod dia, betul? So, sama dengan atom. Kalau 3 ini milik siapa? Awak tengok. The proton number. Nombor proton milik siapa kalau 3? Go. Dan seharap dalam ni live ni tak ada yang IC dia dash 15 dash 16 dash 17 Seharap sangat tak ada yang tu. Awak check balik dekat JPN nanti. Baik, coming back to this one. Lithium. Ya, dia jadi lithium lah, betul tak? So dia jadi lithium kat sini. If you look back, kita tahu dia lithium. Tadi ada soalan yang tanya, macam mana saya nak tahu dia punya neutron? How do I know is the neutron number? Sorry, the number of neutron. Bilangan neutron, macam mana nak tahu? Baik, tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, sini ada Li. Betul? Dan juga dalam jadual berkala unsur 3 dan juga sini 7. 3 dan juga 7. Jadi kita criss-crosskan dia. 3 kat atas ke kat bawah? Untuk perwakilan piawai, go. Standard form. Standard form untuk atom dulu. Kita akan masuk ion nanti. 3 dekat bawah, 7 dekat atas. So maksud dia, kalau saya tanya awak, protonnya berapa? Proton, dia akan ada 3. You will have 3 protons. Okey, soalan saya pula. Dia atom, betul? Macam mana saya tahu dia atom? Awana A2 atria, 3 proton, 3 elektron. So 3 elektron, dia neutral. Dan sekarang awak nampak tak ada charge kat situ? Tak ada. Okey, macam mana nak tahu dia punya neutron? How do I know the neutron? Baik, untuk awak dapatkan neutron, 7 ini ialah proton campur neutron. Dipanggil sebagai nucleon number, nombor nukleon. Awak dah belajar kat sekolah, betul? So, ini 7. So, 7 tolak 3 dapat berapa, guys? So, 7 tolak 3 dapatlah 4. So, dia akan ada 4 neutron. Oh. Clear? Power korang? Laju, dapat tangkap? Okey. So, sekarang ni, kalau saya nak buat lithium, is very straightforward. Li, bulatkan. Dan berapa elektron tadi? 3, betul? Maksimum kat sini berapa sahaja? Maksimum untuk petala pertama, for the first one, boleh tak 3 macam itu? Tak boleh. Maksimum 2 sahaja. Saya selalu bagi tahu student saya, dia macam awak suap baby, betul? Nak suap baby tu, boleh tak awak suap 3 sudu sekali? Nak makan. Nak ambil. Tak boleh. So, suap 1 dulu, suap 2. So, di dalam bentuk stabil. And last but not least, barulah duduk yang belah luar like that. Oh, settle. Alright. So, let's go for... Yang ni saya akan upload jawapan Very straightforward. Kita gerak kepada yang ini pula. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak, yang ini atom ke ataupun ion? Go. Saya nak tengok korang bergaduh dalam chat ni. Tolong bergaduh. Yang ini, atom ke ataupun ion? Salah tak apa? Salah tak apa. Kita tengok 1, 2, 3, 3 proton, 3 charge positif. 1, 2, 2 elektron. So, 3 tolak 2. Dapat extra 1. So, this is an ion. Yes, you are right. Ini ialah ion. So, we do know right now this is ion lah. Dan sekarang, cara kita nak buat. Okay, syarat ion apa? Syarat ion ialah dia yang luar sekali itu kita panggil sebagai the valence electron. Elektron paling luar lah kita panggil. In the outermost shell. Ataupun yang paling luar. Elektron valence ataupun valence electron in English lah. Paling luar, syarat dia mestilah sama ada 2 atau 8. Mestilah kita panggil sebagai duplet
ataupun oktet. Duplet ni dia tak boleh ada 2.2. So one more time Kalau awak cakap 2.2, ini bukan duplet. Kalau 2 sahaja, this is duplet. Faham? Kalau 282, adakah ini duplet? Is this duplet? Tidak. Yang ini bukan duplet. Oh, so duplet ni dia 2 sahaja. Ramai power kat sini. Ramai power kat sini. Okey, baik. So coming back to this one. Kita nak buat ion pula Kita nak buat ion. So kita tahu sekarang lithium ni cantik tak dia punya elektron tu? Sebab kalau nak ikutkan atom, dari segi atom you talk about atom, dia macam ada macam mana cakap dia ada macam benda yang tak ngam lah, macam ada satu lebih gitu, ada satu kurang kan. So satu ni macam tak berapa cantik. So untuk ion cantik tak? Untuk ion what you can imagine dia dalam bentuk cantik. Cantik maksud saya ialah nombor dia tu sama ada 2 atau 8 sahaja. That is ion. And last but not least, awak kena ingat dia kena ada kurungan. There must be a bracket. Okay, pasal derma dengan terima elektron ni kita akan sembang nanti on chapter 5 sebenarnya. Tapi the concept is like that. Betul. Dia akan derma elektron. But the idea kat sini ialah awak tengok kat atas ni kan? Awak tengok kat atas ni berapa charge dia? You will say positive. It will be positive right there. Itu sahaja. Okay, let's go for the next one. Jom. Kita try one more time. Okay, baik. Sekarang ni saya nak minta awak perhatikan yang ni pula. Cuba awak kira charge positif dia berapa. Go. Cuba kira berapa charge positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 charge positif. So ni unsur apa? What kind of element is this? Tengok jadual berkala unsur. Tengok jadual berkala unsur yang ada 12. Bukan karbon. 12 nombor proton dia macam IC tu. 12 proton. Magnesium. Proton dan magnesium. Dan kalau kita gabungkan, kalau korang kira neutron dia juga ada 12. So 12 campur 12 dapat 24. So ni confirm this one is your magnesium. Jadi kita akan buat macam ini. Magnesium. Okay, dalam jadual berkala magnesium looks like this. Ada 12, ada 24. Jadi perwakilan piawai dia macam mana? Dalam perwakilan piawai, 12 dekat atas ke dekat bawah? 12 you will say 12 duduk dekat bawah dan yang atas itu ialah 24. Easy peasy. Asap-sapsui. 24 tu maksud dia apa tahu? 24 itu ialah kita akan ada berapa proton? Kita akan ada 12 proton dan juga berapa neutron? 12 neutron. 12 campur 12 dapat 24. 24 tolak 12 berapa neutron? 24 tolak 12 awak akan dapat 12 neutron juga. So that's the idea. Okay, baik. So sekarang kita dah faham dah di mana dalam exam tak perlu lukis macam ini. Serawut pening kepala korang, betul? So in exam dia cuma minta apa tahu? Struktur atom ataupun struktur susunan elektron. Electronic structure. But for now, cuba awak perhatikan. Yang ni kan ada 12 proton. Kalau awak kira nanti saya upload jawapan dalam ni awak boleh tulis 12 proton, 12 neutron. Settle. Okay, sekarang kita nak susun elektron tu. Boleh tak kalau sesusun, kita tahu dia ada 12 proton, kan? Dan kita tahu kita ada 12 elektron juga. Betul ke 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia 12 elektron juga. Macam mana nak susun 12 elektron itu? Awal-awal sekali, berapa elektron sahaja yang boleh letak? How many electron must I put? Awal-awal 2. Okay, saya akan comparekan dengan, kita try one more time Saya akan comparekan dengan magnesium tadi nanti For now, kita buat yang seterusnya. Berapa elektron yang seterusnya? Sekarang kita tahu dia ada 12. So dah 2 dah pakai, so tinggal 10. So maksimum kita boleh susun sini berapa? Ini syarat ataupun it turns out dalam eksperimen dah dibuktikan benda ni. 8 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So tinggal berapa sekarang? Dah ada 2, dah ada 8. Total 12. So berapa je yang tinggal? 2 je. Jadi it will look like this. 2.
Oh, 1, 2. Easy peasy. Asap sapsi. Senang je. Tu je. Tu je. Okey. Ready tak nak buat ion? You guys ready nak buat ion tak? Sebab atom senang. Atom ni is very easy. Contoh saya akan bulatkan yang ini. Atom is very straightforward. Now, kalau susunan elektron dalam tu saya kena buat apa? What must I do in the middle tu? Tengah-tengah tu saya kena letak Mg, ya. Saya kena letak sini Mg. Nak buat tak susunan, nak buat tak ion? Kira seminit lagi ni. Nah, okey, jom kita buat ion, jom. Okey, baik, tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, kita kira sekali lagi, Dalam exam tak bagi macam ini. 1, 2, 3 tak bagi macam tu, tapi kita buat je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini milik siapa? 12 milik siapa, guys? Quickly, cepat. 12 ini unsur apa? If you have 12 proton, what kind of element is that? Dia macam teka-teki lah. Mg, magnesium. Simple, Mg. Betul? Dan kita tahu Mg akan ada berapa proton? Confirm 12. Dan dia akan ada 24 total lah neutron dia. Neutron dan juga proton dia in the middle. Okey, baik. Sekarang soalan apa beza yang atas dengan yang bawah? What's the difference? Apa yang awak nampak yang atas dengan bawah? Atas ni dia ada 2 sini, bawah ni ada 8 sahaja. Perkataan 8, yang paling luar tu 8 dipanggil apa? Susunan elektron octet, we call it, an octet electron arrangement. Oh, maknanya ion mesti dalam bentuk octet. Itu cara dia. Maknanya apa tahu? Maknanya magnesium ni kan dia ada 12 elektron untuk atom. Betul? It has 12 elektron. Jadi 2.8.2 susunan dia. 282. Jadi cantik tak? Untuk atom tak ada masalah. Untuk ion cantik tak, ada 2 kat situ? Tak cantik. So, kita kena derma 2. We have to donate yang 2 ni. Kena letak tepi sikit. So, bila awak donate 2, dapat pahala tak? When you donate 2, dapat pahala tak? Dapatlah. Betul. So, when you donate 2, awak akan dapat pahala. Awak akan dapat berapa pahala yang awak donate itu? 2 pahala. This is how you want to write kita panggil sebagai bentuk piawai. Bukan plus 2, derma dulu 2 baru dapat pahala. 2 plus. So, gonna go very quickly sebab masa dah nak habis dah. Saya akan buat one more time. Benda ni sekali lagi. Soalan kita tahu ini ialah ion. Cantik ke tidak? Ada 2 belakang ini. Tidak, kita akan dermakan berdebim, berdebum. Dan untuk ion kena ada apa? Awak kena ingat. Dalam ion mesti ada bracket. Now, plus 2 ke 2 plus? Cuba awak tengok. Ada 12 charge positif. Ada 10 elektron. Positif 12, negatif 10. So, dia ada perbezaan plus 2, betul? Ke 2 plus? Untuk yang ini, dia punya charge. Derma dulu 2 dan juga baru dapat pahala. Oh, easy peasy. Asap sui. Senang itu je. That's all for today. Saya akan upload jawapan ni dalam apps MC Plus. Kalau tak sempat screenshot, tak apa, saya bagi laluan kat sini dulu. Go ahead screenshot Awana 2 Atria. Ya, betul. Okay, so I think that's the for today. Tujuan untuk hari ini, saya tak sempat nak cover up isotop, saya tak sempat nak cover up konsep mol semua. Tapi kita akan cover up semua itu dalam back on track nanti. This is just preview dulu. Ini je cakap macam warm up dulu, betul? So take care guys. Thank you guys so much for joining in. Saya harap saya dapat jawab soalan awak semua. And I wish everyone all the best for your upcoming exam. Buat yang terbaik akan datang ke awak. Education must win.